Okey, berkenaan belanjawan Madani 2026, kerajaan memastikanlah anak-anak keluarga susah mendapat pelajaran demi masa depan yang baik, dan mendapat kami kongsikan situ berkenaan dengan ada peruntukan bagi beasiswa kecil persekutuan untuk anak-anak sekolah. Lekat ia ada juga rancangan makanan tambahan untuk membekalkan makanan berkhasiat kepada murid-murid. Sebelum tu, kita nanggah bantuan am persekolahan yang hanya diberikan kepada murid miskin sehingga tingkatan 3 je. Jadi kerajaan bersetuju untuk kali itu memperluaskan lagi bantuan untuk kepada murid miskin sehingga tingkatan 5. Jadi sikit lagi semua murid sekolah kerajaan akan menerima RM150 bantuan awal persekolahan dengan bermula pada tahun 2026, dan penyaluran bantuan tu akan dibuat melalui guru di sekolah masing-masing dan seterusnya diserah kepada mak bapak. Jadi kita harap dengan adanya bantuan persekolahan macam tu dapatlah meringankan beban kepada mak bapak untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak setidaknya. Bagi saya, Belanjawan 2026 ini khususnya diperluaskan bagi penyaluran awam, khususnya mendapat banyak manfaat, termasuklah yang dinanti-nantikan bantuan bonus untuk penyaluran awam itu pastinya meningkatkan semangat buat kami untuk memperkasakan sistem perkhidmatan awam. 非常感谢 BMS 可以推出的这项免费教育计划。此计划不仅可以帮助低收入家庭减轻负担，也可以为大学生不用担忧未来经济的负担。非常感谢 BMX， 谢谢首相安华。 Sebagai penerima SDR, saya sangat menghargai keputusan kerajaan untuk menyalurkan bantuan lebih awal pada bulan Oktober, dan bantuan ini amat bermakna dan sedikit sebanyak dapat meringankan beban perbelanjaan harian keluarga kami. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas keprihatinan yang tulus terhadap rakyat.